Jika anda memiliki tunai sekitar RM30,000 dan sedang mempertimbangkan untuk menukarkan kepada emas fizikal sebelum apa-apa keputusan dibuat, ada satu soalan asas yang perlu dijawab terlebih dahulu. Apakah tujuan simpanan itu? Jika matlamatnya ialah maksimumkan keuntungan jangka panjang, struktur pembelian akan berbeza. Untuk tujuan ini, Global 50 gram biasanya menjadi pilihan paling sesuai. Spreadnya lebih rendah, kos premium lebih kecil dan setiap gram yang dibeli memberi nilai yang lebih tinggi berbanding membeli emas dalam pecahan yang kecil. Ia sesuai untuk strategi buy, hold and grow. Bagi penyimpan yang tidak bercadang, mencairkan emas mereka dalam masa terdekat. Namun jika simpanan RM30,000 itu diwujudkan untuk tujuan lain seperti tabung pendidikan anak-anak, keperluan menyimpan berubah sepenuhnya. Pendidikan mengambil masa bertahun-tahun dan kebiasaan yang memerlukan pengeluaran kecil secara berkala. Untuk senario ini, emas dalam gram yang lebih kecil ia lebih praktikal. Anda boleh dapatkan gold bar 10 gram sebanyak 5 keping. Anda boleh jual emas dalam kuantiti kecil dan pada masa yang sama, kepingan yang masih ada dalam tangan dapat menikmati keuntungan dari kenaikan harga emas sekitar 10% setahun. Inilah sebabnya mengapa pemilihan emas tidak boleh dibuat secara rawak. Saiz emas menentukan fleksibiliti, kos dan potensi pulangan. Tujuan yang jelas akan membawa kepada strategi yang tepat. Sama ada maksimumkan keuntungan jangka panjang atau memastikan keperluan penting seperti pendidikan dapat ditampung dengan lebih sistematik. Bagi yang ingin mulakan simpanan emas atau ingin mengalihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh klik ni di bio saya atau hubungi saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.